Saudara dan sedari, krisis di Perlis menjadi semakin meruncing yang boleh menyebabkan perpecahan dalam Perikatan Nasional. Sudah tentu perkara ini akan merugikan semua pihak, khususnya Bersatu itu sendiri. Namun saya sangat pelik kenapa hingga sekarang ini pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin, Setiausaha Agong Azmin Ali dan Ketua Penerangan Razi Jidin langsung tidak bersuara dan tidak mempedulikan langsung berkaitan dengan apa yang berlaku. Hingga saat ini saya dimaklumkan masih belum ada sebarang notis untuk memanggil mesyuarat Perikatan Nasional bagi menyelesaikan perkara ini. Saudara dan sedari, jika anda memiliki satu syarikat perniagaan dan anda tahu bahawa syarikat ini dalam kerugian, sudah tentulah anda akan memanggil mesyuarat lembaga pengarah bagi menangani kerugian syarikat itu. Kecualilah jika anda ada niat untuk membangkrupkan syarikat semata-mata untuk menuntut insurans. Dalam hal melibatkan Perikatan Nasional, menjadi persoalan yang serius, adakah Muhyiddin Yassin ini sengaja untuk memecah belahkan hubungan dalam Perikatan Nasional sebagai insurans untuk dia punya kes di mahkamah dan juga menantu dia yang dalam pelarian sekarang ini. Saya bercakap bukan tanpa sebarang bukti, di mana dalam keadaan Bersatu mempunyai masalah dengan PAS, Ketua Setiausaha Sulit kepada Muhyiddin Yassin terlibat dalam satu program bersama dengan Parti Amanah dan Kerajaan Madani bagi membincangkan berkaitan dengan kepimpinan mereka. Dan adakah ini signal insurans yang diberikan oleh Kerajaan Madani kepada Muhyiddin Yassin selepas berjaya memecah belahkan Perikatan Nasional? Saudara dan sedari, Parti PAS perlu mengumpul sokongan segera daripada Presiden Gerakan dan MIPP untuk menerajui Perikatan Nasional, di mana jika sokongan tidak diberikan, mereka boleh mengugut untuk meninggalkan Perikatan Nasional dengan segera. Dan perkara ini harus dilakukan secepat mungkin dalam minggu ini juga, supaya Perikatan Nasional boleh memecat Muhyiddin Yassin sebagai pengerusi Perikatan Nasional dan menyelamatkan Perikatan Nasional. Dan apakah respon rakyat Malaysia? Adakah anda bersetuju dengan apa yang saya perkatakan ini?